Chipset padu tapi tak best untuk gaming. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Macam kita sedia maklum yang iPhone Air ni menggunakan chipset yang padu juga, A19 Pro, antara chipset yang digunakan dalam iPhone 17 Pro. Tapi bila masuk bab gaming, aku rasa macam tak sesuai sangat. Jadi betul ke isu ni? Aku akan test beberapa game dalam video ni untuk membuktikan phone ni cepat panas ataupun lag. So, jom tengok aku gaming dengan iPhone Air. Sebelum kita gaming, kita test suhu dan bateri dia. Sekarang bateri kalau boleh nampak 36%. Dan kita test suhu dulu sebelum gaming. Okay. 35.6. Kita test kat banyak tempat sikit. 33.0, 34, 35.5. Okey, ini suhu sebelum kita gaming. Jom kita test dengan game PUBG. Untuk PUBG ni, aku akan setting menggunakan grafik yang paling tinggi yang iPhone Air ni boleh support. Okey, untuk grafik ni aku cuba Ultra HD. Kalau tengok kat bawah ni pun aku buat kat Ultra juga. Jadi jom kita test. So guys, dah habis satu game. Dah kurang 6 minit. Jom kita tengok. Sekarang bateri 34% dan kita tengok suhu pula. Lepas aku layan dengan grafik yang tinggi untuk PUBG. Okay, 36.2. Kita tengok lagi berapa tempat. 36.3. Yang aku tunjuk ni ialah bahagian-bahagian yang ada komponen untuk chipset. Yang kat bawah ni ialah battery pack 36. So, kita dah settle satu game. Jom kita layan next game pula. Kita try ML pula. Bateri. Victory!
So guys, apa pendapat korang lepas aku test gaming PUBG dan Mobile Legend? Secara personalnya untuk aku rasakan telefon ni memang cepat panas sikit. Dan ada ketika-ketika tengah momen-momen tengah gaming ada lag, sedikit lag, dan aku perasan ada frame drop sikit. So mungkin memang betul lah telefon ni memang tak sesuai untuk korang lenjang gaming, lebih kepada telefon harian. Apa pendapat korang, cuba korang komen. Dan kalau korang berminat nak dapatkan iPhone Air ni, aku dah sediakan link, boleh beli je dekat situ. Kita jumpa next video dengan tanda harga RM4,999. Berbaloi tak untuk korang beli? Cuba korang komen. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.